Adakah uh, appear di skrin tuan-tuan dan perempuan sekarang? Kalau appear, type satu di ruangan komen. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alright. Pagi ini insyaAllah sedikit perkongsian dalam webinar NTW, National Training Week. So, minggu ni memang padat dengan apa tu? Dengan training secara live lah, secara webinar. So, insyaAllah pagi ni saya akan deliver webinar yang bertajuk Process Safety Maintenance Essentials, from Inspection to Action lah. Alright. So, sediakan dengan pen dan kertas, sediakan kopi di sebelah tuan-tuan dan perempuan. So, kita boleh mulakan daripada sekarang lah, insyaAllah. Alright. First thing first, bagi yang belum mengenali saya, izinkan saya kenalkan diri saya kepada tuan-tuan perempuan. So, nama saya Nur Hisham Abdul, um, berasal dari Melaka, umur 53 tahun. Saya telah berada dalam industri oil and gas and petrochemical almost 30 years. Yeah. And I start my career from Petronas. So 1994 uh, di Petronas Penerbitsan Melaka lah. So nama baru dia lah Malaysian Refining Company. So di Petronas hampir 14 tahun lah. Then after that I move to Qatar. I join Rasgas Company Limited. So di Qatar hampir 6-7 tahun lah. So Alhamdulillah di Qatar saya sebagai senior coordinator untuk maintenance. Then after that promoted menjadi technical procedure writer. So saya dipertanggungjawabkan untuk develop technical procedure untuk Rasgas Company Limited lah. Itulah nama company lama lah. Nama baru dia sekarang ialah Qatar Energy. Sebab dia bergabung hampir 3 major plant dan nama baru dia ialah Qatar Energy ya. They claim that Qatar Energy is the biggest producer LNG in the world. So dan pada masa yang sama saya juga diberi peluang untuk jadi turnaround execution coordinator. So bila ada kerja-kerja turnaround, kerja-kerja shutdown, so saya akan bantu Qatar Energy untuk buat turnaround coordination lah. Jika tiada turnaround, tiada shutdown, so I'm back to office and develop the technical procedure. After that, I move to Saudi, di Sadara Chemical Company di Jubil. Hampir 4 tahun lah di sana. So di Saudi, saya sebagai work activity coordinator, and after that being promoted as a turnaround coordinator. So saya dipertanggungjawabkan untuk develop the job pack format untuk Sadara Chemical. So sampai sekarang dia gunakan that format lah. Okay, then after that saya balik ke Malaysia. I'm join Pirefchem. So Pirefchem ni ialah pengerang refining and petrochemical company di Johor, pengerang sebagai lead planner. Then after that promoted as a manager and shutdown manager. Then after that I'm join di iPetro lah. So iPetro sekarang ni saya sebagai learning and development manager. So di iPetro saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk develop training training module dan deliver training lah, technical training ya. So
Sedikit background tentang saya. Saya uh, graduated in Master Construction and Project Management dari OUM. Saya juga ialah accredited trainer dari Human Resource Development Corporation, dan I'm also a certified transformation leader from Chartered Management Institute lah. So certified transformation leader ni saya being certified and dipertanggungjawabkan untuk transform people mindset, transform people strategy, company punya strategi lah, right? And then I'm also certified, international certified in Bosch, in occupational health and safety lah. Alright. Apa yang saya buat sekarang selain daripada develop training modul untuk iPetro, saya juga ialah e-book author, kan? So ada banyak e-book yang saya hasilkan dan telah berada dalam online platform. Tuan-tuan boleh dapatkan di LinkedIn saya, Nur Hisham Abdul, dekat features. So ada 3 e-book yang sangat menarik. So antaranya ialah Introduction to Oil and Gas Industry. This e-book is useful for those yang nak tahu pasal oil and gas industry and petrochemical lah. So dari macam mana dia bermula, kan, upstream dia macam mana, exploration dia macam mana, midstream apa yang dibuat, kan, then dia punya apa tu, midstream, upstream, midstream dengan downstream, kan. So downstream ni ada banyak industri, so tuan-tuan boleh dapatkan information tu daripada e-book saya lah, kan. Dan ada juga e-book yang sangat menarik iaitu Flange Management. Yang ni berdasarkan international punya standard. So semasa saya di Qatar, saya ditanggungjawabkan untuk develop di technical procedure berkenaan dengan Flange Management lah. So atas apa tu, pengalaman saya tu, saya develop this e-book. So dapat membantu those people yang nak faham, yang nak tahu pasal piping component. Bagaimana piping component ini disambungkan menjadi sebuah pipe yang complete lah. So sama ada dalam bentuk welding ataupun dalam bentuk flange. Tapi dalam e-book saya ini banyak cerita pasal flange management lah. How, apa code and standard, macam mana, apa tool yang kita guna, apa top value, apa step dia, step by step lah prosedur. So my e-book ni banyak infografik lah. So infografik ni senang nak faham, senang apa, senang nak view, kan. Dan maklumat-maklumat ni tuan-tuan boleh dapatkan dari e-book saya. So ada e-book yang sangat menarik juga, Process Safety Management. So hari ini kita punya modul, hari ini kita punya webinar yang berkait dengan proses safety lah. So saya rakamkan juga information yang banyak dekat dalam e-book saya berkait dengan proses safety. Apa yang ada dalam proses safety ni ialah semua insiden ataupun apa tu, bencana yang berlaku dekat dalam industri satu dunia daripada dulu sampai sekarang, dan apakah lesson learned yang mereka kumpulkan dan kita belajar, dan apakah teknik-teknik yang digunakan untuk kita control the hazard. So hari ini saya akan explain dengan tuan-tuan dalam webinar selama 2 ke 3 jam lah, insyaAllah. Okay. Ada juga e-book yang lain yang berkait dengan ilmu haji dan umrah. Kenapa saya hasilkan buku-buku e-book tersebut? Sebab saya ialah certified mutawif. Saya adalah orang yang certified untuk membimbing jemaah haji dan umrah. So ada buku yang saya hasilkan, Cinta Madinah, semua ibadah yang berkait dengan tempat-tempat sejarah, Masjid Nabawi, kan, ada di dalam buku Cinta Madinah. Dan semua ibadah umrah dan haji ada di dalam buku Cinta Baitullah.
tempat-tempat sejarah kan, dan apa tu, uh, Baitullah Isaf lah, apa tu, Kaabah, tempat sa'i kan. Dan musim haji baru berlalu, so tempat melontar, tempat menunaikan haji, semua ada dalam ebook saya. So ada juga ebook yang berkait dengan Ibrah di Bumi Aceh. Yang ni ialah pengalaman ataupun kisah yang berlaku, tsunami peristiwa tsunami yang berlaku di Bumi Aceh, yang kita boleh dapatkan pengajaran kan, dari ebook ni lah tersebut. So tuan-tuan boleh dapatkan ebook ni dengan apa tu, dapatkan di features dekat dalam LinkedIn profile saya lah. So LinkedIn saya lah Nur Hisham Abdul. Alright. So let's untuk webinar pagi ni saya akan sampaikan dalam dua bahasa lah. Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ada yang term tu dalam bahasa Inggeris dan I need to explain in English lah. Dan mana yang I boleh explain dalam bahasa Malaysia, I try my best to explain in bahasa. So we will cover five module for this morning. So the first module will be introduction to process safety. The second module is core element of a process safety management system. Module 3 is a process safety lesson learned. Module 4 will cover on process hazards and risk management. Module 5 will cover on the building a strong safety culture. Okay. So the learning outcome for this webinar, by end of this seminar, so participant will be able to understand the key concept and importance of the process safety management. So second one, need to recognize the major elements of PSM system and how to mitigate the risk. The third one is identify the rules and responsibilities in maintaining a strong safety culture. Okay? Okay. Saya nak tanya dekat audience, kita ada berapa? 89 orang, Masya Allah. So bagi mereka yang baru join, welcome to NTW. Kita punya tajuk webinar hari ini ialah proses safety lah. So soalan saya dekat tuan-tuan dan perempuan yang join webinar pagi ni, what is process safety? So tuan-tuan boleh komen in one words. Saya nak tengok tuan-tuan punya respon lah. Boleh tak komen apa yang you faham tentang process safety? Just put one words. Put in your comment. Saya nak tengok. Machine and equipment. Thank you, Aisyah. Alright. Nur Hidayah. It is everyone responsibility. Betul. Okay, kita ada. Wah, laju ni. Sekejap. Kita ada M. Tiban Raj. SOP, betul. Mas Rizal Mansur, system. Yes, you are right. Ahmad Amirul Haikal, chemical handling, betul. Okay, yang ni SIJ Tingpong, inspection. Betul, tuan. So, Khairul Anwar, fluidity, fluidity, okay. Valeria To, compliance, you are right, Valeria. Nurul Aini Nagiman, keselamatan dalam proses. Betul tu. Nur Hanisa binti Zainuddin, zero accident. Okey, betul. Aiman Azami, safe flow process. Okey, betul. Atika SOP, betul.
Natakuman Govindan Operation SOP, you are right. Ahmad Arif Rizwan, which involve managing hazard, betul tuan. Fauzi Wafa SOP, Syahrizal prevention, betul. Yang ni user, dia guna apa tu, user. Operate in safe way, betul. Hazwan Moin, safety SOP, betul. Dayang Nurfazila, ensure safety and process and equipment to reduce inherent risk. Okey, betul. Nisha Farina, prevention. Nurul Amelia, prevention. Lukman, operation. Syafiq Hanafi, for audit purpose. Betul. Ahmad Arif, Rizwan Zakaria, ensuring a safe and helpful workplace. Bharat Singh Sagu, I hope I pronounce your name correctly. Safety purpose. Shauki, procedure. Uh, and Noroshazimi, prevention hazard. Felix, manage hazard. Well, thanks for your comment. So uh, sebenarnya apa yang tuan-tuan dan puan-puan komen, semuanya betul. So when we talk about process safety, dia ialah semua benda yang ada dekat dalam skrin ni. Apa yang tuan-tuan explain dekat dalam chat dan semua yang ada dalam skrin ni, contohnya safety management, advice horizontal, management, plan man, person, strategi, action, risk, dan banyak lagi lah. Action plan. So you name it, apa saja. Okay. So Prima Raja Sundram protection, betul Prima. Alright, let's we move into module 1. So introduction to process safety. Okay. So what is process safety management? So ada definition dia. So PSM, process safety management, is an application of management principles and systems approach to the identification, understanding, and control of process hazard to prevent process-related injuries and incident. Of course, it's to preventing catastrophic incident in industrial fatalities, facilities. So particular those handling the hazard material lah. So maksud dia ialah satu sistem yang kita sistem management yang kita guna untuk approach mengenal pasti, faham dan cara nak kontrol proses hazard. Tujuannya untuk melindungi proses hazard punya related injuries and incident. Semua ini ialah untuk apa? Mengelakkan berlakunya letupan, kebakaran dalam industri, dalam fasiliti, dalam industri oil and gas and chemical, sebenarnya dalam semua industri lah. Dan particularly those handling the hazardous material. So dekat dalam oil and gas industry, oil and gas and petrochemical ni, kita ada banyak hazardous punya produk. Then how we manage, how we handle that product. Itu nombor satu. Nombor dua, kita ada equipment ataupun teknologi yang proses semua produk-produk ini, dan bagaimana kita nak ensure kita proses tu dengan betul, bagaimana kita nak ensure produk tu, as long as dia dalam equipment, dia dalam piping, dia selamat. Kalau dia expose to environment, dia akan jadi potential hazard lah, to environment and to people, dan potential untuk berlaku letupan, kebakaran dan sebagainya lah. Okay. Alright. Ada sejarah yang berkait dengan PSM ni.
So sejarah dia, dia bermula daripada pre-1980s lah. So pada masa tu ada kesedaran awal, iaitu proses safety ni uh, wasn't a formal concept. Focus main on occupational safety. Contoh macam slip, trip and fall. Dia macam kemalangan-kemalangan yang melibatkan personal ataupun kemalangan yang berlaku kepada pekerja, kan? Dan that incident like minor chemical spill. Ada juga yang apa tu tumpahan chemical secara minimum ataupun sedikit, managed locally with limited regulation. So pada masa tu regulation terlalu sedikit. Dia belum tahap yang kita perlu detail dapatkan apa tu akta yang betul ataupun regulation yang macam mana kita nak manage lah. Dan 1984 berlaku satu disaster, which is disaster tu berlaku di India. So nama disaster tu ialah Bhopal disaster. So hampir 3,000 nyawa terkorban due to a toxic gas leak. Yang ni nama toksik ni ialah isocyanate. Saya pernah bekerja di Middle East, tuan-tuan, di Saudi, Sadara Chemical. One of the unit atau one of the plant, nama plant tu ialah isocyanate. Takut lah. Saya rasa macam gerun juga ni, ada plant ni. Plant ni yang sama. Plant yang menghasilkan produk isocyanate, kan? Tempat yang saya kerja tu di Jubil, Sadara Chemical, ada plant dia nama isocyanate. Tapi nanti saya share dengan tuan-tuan apakah teknologi yang digunakan untuk mengawal produk isocyanate ni. Kalau berlakunya kebocoran, kalau berlakunya kebakaran, dia masih lagi boleh dikawal. Nanti saya share dengan tuan-tuan. Tapi nak cerita pada tahun 1984 ni, Bhopal disaster ni, dia menjadi titik tolak ataupun mark a turning point in the global chemical safety awareness. So sebabkan 3,000 nyawa terkorban dan ramai dan beribu yang lain efek dengan dia punya chemical tu, menyebabkan dunia ni trigger tahun 1994 ni. Daripada peristiwa ni dia ambil lesson learn. Dia triggered need for structured process safety system. So Bhopal disaster ni jadi turning point lah, right? Then what's next? Onward, 1985 onward. So OSHA, OMS rule, US Occupational Safety and Health Administration released 29 CFR 1910-119. So yang ni ialah kod untuk PSM standard. So dekat dalam standard ni dia ada 14 elements lah of OSHA process safety management. Okay. So bermula daripada 1985 onward, so satu dunia dia dah guna ataupun dia dah ada mandatory how we going to handling the highly hazardous chemical, kan? So lesson learn daripada Bhopal ni, kita tak nak dia berulang dekat tempat-tempat lain ataupun industri yang sama, especially industri petrochemical lah, kan? So bila dengar isocyanate ni, tuan-tuan yang pernah kerja petrochemical plant ni, kan, kita ialah macam time bomb. So anything can happen. Kalau ada leak, kalau ada sistem malfunction, kalau people ataupun orang tak manage dengan cara yang selamat, dia akan menyebabkan berlakunya disaster
And dia punya disaster tu dia akan effect environment, effect people kan. Dia punya konsekuen dia sangat besar lah. Sangat besar. Okay. Dan tahun 2007, so CCPS publishes dipanggil RBPS guidelines. So introduce 4 pillars. So ada lagi satu framework. Dia ada 4 pillars. Dalam each of the pillars ni content a total content of 20 element framework. So yang ni dia lagi superior daripada yang 14 elements tu lah. Dan kenapa dia lagi superior? Sebab dia cover widely adopted in industry like oil and gas, petrochemical, pharmaceutical and refining kan. Sebab industri dekat dalam dunia ni dia berkembang dengan pesat dan hazard ni dia ada dalam semua industri kan. Okay, nanti we go in detail in both elements ni, right? Dan dekat Malaysia kita banyak guna apa tu, kita banyak guna guidelines yang mana kan. So sebenarnya di Malaysia ialah combination of both kan. Tapi yang saya lihat banyak yang guna CCPS. CCPS ni ialah short form of Center of Chemical Process Safety kan. Dia established by American Institute of Chemical Engineers. So dia ada satu badan yang American yang chemical engineers ni dia bergabung tenaga untuk dapatkan information, buat kajian, buat research dan dapatkan guideline yang bagus kan. Dan hasil daripada tu keluarlah CCPS. So this is develop the risk-based PSM. So itu ialah makna kepada RBPS lah. So RBPS tu ialah risk-based process safety. So dia ada hasilkan model ni dan model ni dia sangat meluas lah. Penggunaannya sangat meluas. So then it is global best practice. So it's guide beyond the legal compliance. So ini adalah apa tu background of DPSM. Okay. So to understand the process safety management ni, apa sebenarnya process safety management? Okay. Process safety management is a key system designed to prevent accident in places that handle dangerous chemicals. Macam tadilah dekat Bhopal apa tu di India kan. Isocyanate plant tu lah. Its main job is to make sure safety measures are in place to protect workers. So safety measures ni apa? Safety measures ni ialah device yang nak control semua safety tu kan. Nanti saya terangkan apakah protection element tu lah dan protect workers, right? Bukan saja workers, so community nearby and the environment. So nak protect workers yang operate ataupun mengendalikan chemical tu dan nak protect community sekeliling. So bayangkan dekat setiap petrochemical ataupun industri oil and gas ni, keliling kita ni luar daripada kawasan industri ni ada penduduk, ada communities. Dan communities ni macam mana kita nak ensure dia orang ni bukanlah apa tu bila berlakunya satu-satu bencana, apa tindakan yang patut kita buat lah. Then how we need to protect these communities kan? And of course bila produk ni exposed to environment, dia akan damagekan environment lah. Sama ada dalam bentuk liquid ataupun gas, tumpahan minyak, tumpahan chemical dan apa tu tersebar dekat dalam molekul udara kan, menyebabkan effect to the environment. Okay. So PSM is all about
uh, minimizing the risk when dealing with the hazardous substance during the manufacturing, handling and processing. So dalam industri petrochemical, oil and gas ni, uh, industri ni dia bertanggungjawab untuk proses raw material. Dan raw material ni bila dia proses, dia ada banyak chemical yang diperlukan untuk dia menghasilkan produk-produk tertentu, kan. So dan uh, uh, untuk menghasilkan produk tersebut, produk yang dihasilkan tu sangat memberi manfaat kepada manusia. Ada banyaklah jenis produk dia, tapi untuk menghasilkan produk tu, dia punya proses tu sangat bahaya. Okay. Okay. Nanti saya terangkan in detail lah. So, kalau kita lihat dalam infografik proses safety ni, ada insiden yang berlaku satu dunia, kan? So, insiden yang berlaku satu dunia ni, kita kena ambil lessons learned lah, kan? Kalau tengok pada tahun 1974, Fix Boro, Fix Boro 28 orang mati. Tengok 1984, Bhopal disaster 3,000 orang mati. Ya? Piper Alpha, pernah dengar tak Piper Alpha? Yang platform tu kan. So 167 orang mati. Tahun 1988. Tahun 1988 juga berlaku di New Jersey, reaktor 12 orang mati. Di Philips Petrochemical 24 orang mati tahun 1989. 1990 Arco Chemical 17 orang mati. So dia macam bagi indication yang menakutkan lah, kan. Most of them ialah chemical industry. Tengok plant Lodi ini di US, 5 orang mati 1995. Tengok tahun 1997, Tosco Refinery, seorang mati, 46 orang injured. 1997, Shell GTG Bintulu, GTL, gas to liquid. Yang ni dekat Bintulu, ada berlaku insiden explosion, 12 orang mati. Tengok 2001, BP Amoco, 3 orang mati. First Chemical Corporation, 3 orang mati tahun 2002. Tengok 2005, BP Texas City Refinery, 15 orang injured. Bayer Crop Science, 2 orang mati 2008. 2010, Tesoro Anacortes Refinery, 15 orang cedera. Deepwater Horizon, ni ada satu filem yang dibuat di ada filem yang berkait dengan apa tu, kisah yang berlaku di Deepwater Horizon, 11 orang mati tahun 2010. So di Perai, yang ni berlaku di Malaysia, steel plant di Perai 6 orang mati 2020. 2020 juga Visakhapatnam Chemical Plant, 12 orang mati, 1,000 injured. Ramai tu. 2020, yang ni ada masuk dalam berita Lebanon Warehouse. Lebanon Warehouse ni berlaku letupan dan sekeliling letupan tu berlaku menyebabkan sekeliling dia hancur. Warehouse tu pun hancur lah, kan. 200 fatalities, 6,500 injured. Dia duduk dekat pelabuhan dan keliling tu penuh dengan industri dan keliling tu penuh dengan communities, menyebabkan 6,500 orang yang injured. So Andy Carlson, okay, thank you. Ammonium nitrate storage from Lebanon explosion, betul. So itu thanks Andy for your comment. So kalau kita perhatikan, ini adalah insiden yang berlaku satu dunia, kan. Dan kalau boleh, kita tak nak insiden ini berlaku kat tempat kita lah.
ataupun ha, kita tak nak catatkan sejarah dekat dalam infografik ni. Ada catatan yang baru. Ingat tak yang berlaku di Malaysia? Apa yang berlaku di Malaysia? Putra Haid kan? Putra Haid tu disaster lah dekat Malaysia. Okay. So despite decades of catastrophic incident in the oil and gas and chemical sector, in thousands of fatalities, have we fully internal or take the lesson to prevent occurrence? So point dia sekarang ni, daripada semua insiden yang berlaku ni, adakah kita mengambil lesson learn? Adakah di industri tuan-tuan dan perempuan ataupun majikan tuan-tuan dan perempuan buat program lesson learn apa yang berlaku satu dunia ni? Ada tak? So benda ni kita kena ambil pengajaran lah, sebab kena bagi awareness kepada manusia, kepada workers, kepada company. Ini adalah impact yang berlaku and consequence yang berlaku. Kan? Syafiq ada komen ni. Bright Sparkle, Sungai Buloh. Ada juga insiden berlaku di Sungai Buloh 1991. So banyak insiden yang berlaku ni. So kita sebagai sebagai workers yang bekerja dalam industri ni, kita kena ada awareness yang sangat tinggi lah. Kan? Okay, kita lihat next slide. So daripada insiden yang berlaku tu, ini dia punya, ada banyak insiden yang berlaku lah. So saya just ambil 4. So nanti tuan-tuan boleh dapatkan information ni secara online. Boleh cari dalam internet, Google. Ada banyak lesson learn lah. So saya sharekan 4 why we do need, kenapa kita perlukan proses safety management ni. Soalan dia, kenapa kita perlukan proses safety management? Kenapa? Okey, perkataan proses safety tu, siapa faham perkataan proses safety tu? Okey, proses safety betul dia prevent incident. Bila saya sebut proses safety tu, proses safety, saya ulang balik. Apakah yang tuan-tuan faham tentang proses safety incident? Itu perkataan yang betul. So, apakah yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang perkataan proses safety incident? So, nak faham dia senang ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok gambar ni. Ini adalah proses safety incident. Okay? Fixboro 1974, Bhopal 1984, Mexico, San Juanico, kan? Yang ni ialah proses safety incident. Tengok ini, Texas 1989. Kalau tengok pada rupa ni, disaster ni, kan? Pelan tu hancur. Kan? Impact daripada insiden yang berlaku tu. So dia berpunca daripada leaking, berpunca daripada spillage, berpunca daripada barriers yang tak boleh dikontrol, dan menyebabkan ataupun produk tu expose tu pada environment lah. Bila dia proses tu, dia expose to environment, dia akan ignite, dia akan explode, dia akan dia akan jadi blast, dia akan jadi spread, toxic gas tu akan spread. Kalau di spread saja tak apa, berlaku letupan yang sangat dahsyat, menyebabkan property damage and kematian lah. Tengok apa yang berlaku. So kalau tengok di Fosboro ni, kan, apa produk chemical yang expose tu, nak sebut pun susah.
cyclo uh, Hessian oxidation. Besar sebut nama ni kan. So yang ni produk ni leaking, dia menyebabkan berlakunya produk tu vapor cloud, dan vapor cloud tu ignite, berlakunya letupan. Dan inilah rupa plant tersebut. So apa yang berlaku, dia punya control building yang bersebelahan dengan plant tu, control building ni pun collapse. 28 orang operator meninggal. So damage amount almost 635.9 million USD. Nampak konsekuen dia, impact dia, dan berapa banyak kerugian ataupun kerosakan. So a plant modification occurred. So dekat Fixboro ni, dia ada buat some modification. Dan modification yang dia buat tu without a full assessment and potential consequence. So bila kita nak buat apa-apa modification, dia kena ada proper risk assessment. Dia kena ada proper engineering punya study. Dan dia kena buat kajian lah. Dan kenapa nak kena buat modification? So dia kena ada sistem yang dipanggil management of change. Kan? So mereka tak buat benda ni, dia macam assessment dia tak lengkap, tapi dibuat that modification. Menyebabkan berlakunya leaking, dan that leaking ataupun toxic punya leaking tu menyebabkan jadi vapor cloud dan menyebabkan berlakunya letupan. Sama juga di Bhopal, India ni, kan? Nama produk tu ialah methyl isocyanate. Dia ialah toxic release. So officially yang meninggal ni 3,900. So hampir 4,000 lah. Hampir 4,000 orang. And still increase. Pada masa tu yang direkodkan 3,900. Dan orang yang terkena toxic ni, dia ada efek pada body dia, efek pada life dia, dan ada yang boleh sustain, ada yang meninggal kan. So unofficially 10,000 plus. So sebenarnya 10,000 orang yang meninggal, up to 500,000 yang injured. Tengok dia punya disaster impact dia, konsekuen dia, ramai yang mati. 10,000 orang mati, 500,000 orang injured. So the concept of inherent safety should be considered at design stage of the project. Kan? So ada isu lah dekat dia punya plan ni. So isu dekat plan ni ada berapa? Ada 2. So apa dia? Nombor 1, replace the dangerous intermediate with one that less dangerous. Nombor 2, reduce inventory to the lowest level. So dia macam cut cost. Nak jimatkan cost. Ya? Okay. Tuan-tuan pernah dengar berita tak yang berlaku letupan di Pengerang? Tempat saya kerja dululah. Di Pengerang, Johor. So sebenarnya apa yang berlaku? Masa design stage tu, kan, dia orang cut cost. So vessel tu sepatutnya dia ada 4 safety relief valve ataupun safety device. Dia cut cost tinggal 2, kan. So 2 safety relief device ni tak boleh handle huge pressure yang datang dekat dalam vessel tu, menyebabkan those operators ataupun operation punya team, daripada start dia startup commissioning, dia tak boleh nak control dia punya pressure tu, kan. Dia duk troubleshooting, startup, shutdown, startup, shutdown, startup, shutdown, until one day, satu hari berlakunya letupan. Kan? Berapa orang yang mati tu? 6 orang ke 9 orang mati. Dan semua yang meninggal tu ialah rakan-rakan saya yang dalam operation. Dalam satu shift tu dia tinggal 2 orang je, kan? Which is dia punya supervisor dengan panel man. Yang lain dalam shift tu semua habis, kan? Itu di Pengerang. Okey. Ini kenapa kita perlukan proses safety? Sebab
Ni, kita nak belajar daripada lessons ni lah. Kan? Kalau tengok di Mexico ni, 1984, vapor cloud, berlakunya LPG blave, letupan LPG. Kan? So 650 orang mati, 6,400 orang injured. Oh, ada orang lapor diri. Saya Samsul Alam bin Muhammad lapor diri join. Okay, welcome tuan. Alright. So, dan apa yang berlaku dekat keliling the plant ni, ada lebih kurang 150 rumah who estimated completely destroyed. So kalau rumah tu destroy, maksud dia human yang ada tu pun affected lah kan. So a few hundred sustaining a laser damage. So impact dia sangat hebat lah. Sangat hebat. Tengok yang apa yang berlaku di Texas, Pasadena ni. Fire following vapor cloud explosion dekat Philip Chemical Plant. 23 fatality, 130 orang injured. Damage amount 1,400 million USD. Banyak tu lah amount dia kan. Tengok plant dia pun besar. Kan? Punca dia apa? Punca daripada poor maintenance. Kan? Poor maintenance procedure. Poor contractor control and poor management change. Management of change. Ini saya nak share dengan tuan-tuan. Masa saya di Qatar, di Sadara, di Rasgas, Rasgas Company Limited, nama baru dia ialah Qatar Energy. Masa saya join company tu, saya ialah maintenance coordinator. So, masa saya jadi maintenance coordinator, saya antara orang yang suka cari peluang lah. Dan banyak peluang yang saya dapat untuk bantu maintenance department tu, sampailah satu ketika manager panggil saya. Sebab dia tengok saya banyak bantu tentang kerja-kerja shutdown lah dekat dalam plant. Boiler shutdown, GTG shutdown. So dia pun tanya saya lah, Mr. Nur, do you have any experience to develop technical procedure? Frankly speaking, sebenarnya saya tak pernah lah buat technical procedure. Tapi saya pernah terlibat dengan review. Maksud dia bila develop procedure ni, somebody develop procedure, saya sebagian daripada orang yang take part dekat dalam orang yang review procedure. Dan saya beritahu my manager dekat Qatar, saya beritahu dia, yes, I do have the experience. So what can I help you? Oh, dia pun sukalah bila saya cakap begitu. Sebab apa? I got the KPI which is been not fulfilled for past 5 years. Alamak, saya cakap ni apa yang saya kena buat? Ini kau punya KPI kot kan? So, what is your KPI, sir? So, dia cakap, my KPI is I need to develop the technical procedure for Rasgas. Dan saya macam terkejut lah. So, this plant been operated for 15 years lah. Usia plant tu, yang saya kerja tu, Rasgas tu, dia dah beroperasi hampir 15 tahun. Dan ada KPI yang fall under dia tak boleh nak fulfill sebab KPI dia ialah kena develop technical procedure lah. Dan bila dia tanya soalan tu dekat saya, then I'm willing to help him. Kan? Dan dia siap bagi tahu saya, Mr. Nur, can you help me to find your colleague? Those are familiar also in electrical, in instrumentation, in rotating equipment and static equipment that can support and contribute to develop the procedure based on equipment yang ada dalam plant tu lah. Oh, saya pun apa lagi, kita tariklah kawan-kawan kita orang-orang Malaysia kan. So dia end up dengan berapa orang? 3 orang Malaysia. 3 orang Malaysia yang terpaksa masuk satu department ni, nama dia Compliance, Procedure and Compliance Department. Kita orang ni dia kena buat procedure, kan? Technical procedure. But one thing good, masa tu
apa tu, Rasgas Company Limited ni dia JV dengan Axion Mobil. Okey, Axion Mobil ialah satu company yang famous dalam dunia, tapi Axion Mobil ni dia pernah juga berlaku disaster dekat dia punya plant lah. So bila dia berlaku disaster dan company ni dia buat apa tu, rombakan, dan menyebabkan company ni dia ada satu prosedur ataupun maintenance procedure. Jadi dua prosedur, maintenance procedure and operating procedure yang sangat bagus. So sebabkan JV dua dua company ini, dan dia suruh Rasgas Company Limited ni adopt dia punya sistem and develop their procedure. So sistem tu dah ada tapi tak ada orang yang nak develop procedure. That is the turning point for me. Masa tu ialah peluang untuk saya bantu untuk develop technical procedure lah. Then mula-mula macam rasa susah, tapi sebabkan dia punya guidelines yang dia bagi tu, dia ada format yang tertentu dan apa yang perlu ada dalam prosedur tu, menyebabkan saya jadi mudah untuk develop prosedur lah. Dan hasil daripada pengalaman saya tu, so saya ada banyak technical knowledge yang saya nak share dengan tuan-tuan. Sama ada saya akan transfer that knowledge through the webinar, through the seminar, ataupun melalui e-book lah. So saya akan hasilkan banyak e-book lah, insyaAllah. Okay, we move uh, to next slide. So kenapa proses safety ni menjadi sangat penting? Itu soalan yang kita patut tanya lah. Kenapa proses safety ni, hilang pula suara ni. Kenapa proses safety ni, proses safety management ni sangat penting? Okay. So the main aim of process safety management is to avoid major accident like fire or toxic release that could cause serious harm. It is set up of the clear rules and steps to control the dangers from dangerous chemicals by using the PSM. So company can identify the risk and put measures in place to keep everyone safe at work. So dengan framework yang ada, dengan sistem yang ada, kita nak kena dapatkan control measure yang bagus, risk assessment yang bagus untuk mengelakkan produk-produk yang bahaya ni dia always dekat dalam pipe. It's always dekat dalam equipment. Dia always operate dengan safe manner. Itulah maksud dia, kan? So apa yang berlaku di Putra Heights? Cuba komen sikit apa yang berlaku di Putra Heights. Apa yang berlaku di Putra Heights? Apa yang tuan-tuan faham Putra Heights? Cuba komen sikit. Pipe leaking. So kalau thank you Aisyah, pipe leaking, Lokman, gas, pipe rupture. Thank you Masyarakat, thank you. Amin, ada construction, betul. So ada banyak aktiviti berlaku dan di dekat dengan pipe tu lah. Dan orang awam ataupun kontraktor ataupun construction, dia tahu tak pipe tu pipe apa? Dia tak tahu, tuan-tuan. Kan? Pipe leaking. Thank you Prima, pipe leaking. So sebenarnya kalau kita tengok definition ni kan, ataupun kita tengok term ni, kenapa dia sangat penting? Sebab dalam pipe tu ada gas. Kan? As long dia dekat dalam pipe, dia selamatlah. Tapi apabila somebody touch the pipe ataupun pipe tu dia punya weldment ataupun pipe tu rupture ataupun dia punya joint start crack, apa yang berlaku? Gas akan start release. So the moment gas tu start release, dia ada potential hazard to environment. Kan? Breaching gas measure area. Betul. Thank you Ahmad. So kalau kita tengok orang yang sekeliling tu, orang kampung apa nama sungai tu, sebelah tu, nama sungai apa dah tak ingat. Tak apa, nanti saya ada slide dia. Dan penduduk sekeliling tu, dia macam tak tahu apa yang berlaku lah. Kan? Ada tak orang perasan kat situ ada pipe gas punya line? Mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang tak tahulah. Okay.
So, betul. Tiban Raj. Masa pipe bocor baru tahu ada pipe bawah tanah. Tu cerita dia. You see? Alright. So, kenapa dia penting? Sebab benda ni lah. Sebab benda ni. Okay. So, ada orang banyak tanya, apa beza dia proses safety dengan occupational safety? Kan? Kalau kita sebut, dua benda ni dia berbeza lah. Okay, process safety and occupational safety ni dia benda yang berbeza, kan? Okay, Dayang ada komen. Needs to do risk assessment of the area before starting construction. Betul, Dayang, betul. Betul, Dayang. Thank you. Okay, process safety and occupational safety are two distinct yet interconnected pillar of workplace safety in Malaysia. So dia sebenarnya dia ada berkait tapi dia dua benda yang berbeza. Okay. So while process safety focuses on preventing catastrophic incident in facilities handling hazardous materials, whereas occupational safety address day-to-day workplace hazard affect individual workers. So tengoklah table ni lah. Senang je. Saya pecahkan macam ni untuk tuan-tuan faham. So ada dua jenis insiden. Dia punya definition ialah process safety, occupational safety. Kan? So process safety ni dia fokus dekat preventing major accident, particularly fire explosion and toxic release. And it represent event which cause death, serious injured or major damage to plant. Contoh dia macam ni lah. Explosion, major fire, major LOPC, tumpahan minyak, tumpahan produk. Okey. Sedangkan occupational safety ni dialah berlaku insiden kepada personal. Slip, trip and fall. So dia berlaku day to day lah. Kan? Tapi dua-dua ni, satu dia berlaku kepada human, seorang persorangan, persorangan. Satu ni impact dia sangat besar. Dia berimpact dia kepada human environment and surrounding lah. So itu adalah beza dia lah. Sebab ada orang tanya, apa beza dia? So every time saya buat seminar, saya buat webinar, saya buat training, semua tanya soalan yang sama. Ni beza dia lah. Okay. So harap korang boleh differentiate lah dua benda ni. Okay. Alright. We go to module 2. So core elements of process safety management. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak apakah elements dia ataupun sistem management tu? Pernah tengok tak? Jangan risau, saya akan tunjukkan tuan-tuan. Ada orang komen ni. Sorry tuan, kejadian api 3 elemen. Sini ada 3 elemen, dari mana cetus dalam, boleh discuss. Okay, boleh. Nanti saya discuss. Nanti kita boleh discuss. Alright. Okay. So, when we look into the CCPS, risk-based PSM, so tadi ada dua yang saya tunjukkan. Satu ialah 14 element yang ni. Satu ialah 20 elements. Dia ada 20. Contoh 20. Total 20 . Okay. Kita tengok yang lebih superior dulu. Okay. So, CCPS ni apa? CCPS ni ialah Center of Chemical Process Safety, established by American Institute of Chemical Engineer. So dia come out dengan this framework untuk bantu how we going to manage the process safety, kan? So dia merangkumi 4 main pillar, which is commit to process safety. Ada 5 pillar under them. Then under hazard and risk ada 2 pillar, dan under management manage the risk, yang ni ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita ada learn from experience. Ada 4 pillar. Kan? So let's we look one by one lah. So under commit to process safety ni, pillar number 1 is process safety culture. So dia kena ada culture. So dekat dalam environment kerja ni, kita kena hidupkan culture tu, kan? So number 2, dia kena ada compliant with the uh, apa ni? Standard. Dia kena ada compliant program lah. Compliant ni maksud dia kena follow akta, kena follow regulation, kan? Then number 3 ni ialah process safety competency. Those yang nak duduk dekat dalam department ni ataupun acquire this kind of the knowledge, they require special competency. Macam yang tuan-tuan dan puan-puan join webinar ni is part of competency, acquire the knowledge. Okay. So yang ni sebenarnya dipanggil organizational PSM competency lah. So dekat dalam company, each of the industry, dia kena ada department ni. Dan department ni ialah dia kena well trained, equipped with the knowledge and how to understand and convey the knowledge to workers lah. Alright. Okay, pillar number 4. Dia kena ada workforce involvement. Dia kena ada workforce ni, dia kena ada team yang melaksanakan, kan? And of course, dia kena ada stakeholder outreach. So stakeholder ni ialah semua orang yang dekat dalam company tu, kan? Semua department, operation, maintenance. Dan dalam operation tu dia ada banyak banyak plan, banyak unit. Dekat dalam maintenance ni dia ada banyak team, ada instrument, ada electrical, ada rotating, kan? So mereka ni semua kena faham pasal process safety. Yang kedua, dia kena understand the hazard and risk. So dia kena ada process safety information. Dia kena tahu pasal hazard identification and risk analysis. Jadi pun saya akan cover dekat dalam slide yang seterusnya lah. Dan manage the risk ni, dia ada cover apa? Dia kena ada operating procedure, dia kena ada safe work procedure, dia kena ada asset integrity and reliability, dia kena ada contractor management, dia kena ada training and competency, dia kena ada management of change, kan? Dia kena ada operational readiness, dia kena conduct of operational, dia kena ada emergency management, kan? Sebab benda ni dia how to manage the risk, kan? Dan dia kena ada 4 pillar yang terakhir, ialah incident investigation. Bila berlakunya satu-satu insiden, dia kena ada investigation. Untuk tujuan apa? Mengenal pasti dan mendapatkan lesson learn dan ubah apa yang patut supaya dia tidak, insiden tu dia jadi lesson learn supaya kita tak akan ulang lagi insiden yang sama, kan? Okay. Sebenarnya kita nak find out the gap lah. And bila kita jumpa gap tu, dan kita kena close the gap. Alright? 18, management and metrics. So kita kena ada matrix nak control. Contoh spillage, ada berlaku flying leak berapa banyak, ada berlaku gas leak berapa banyak dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun. So dia kena monitor benda ni supaya apa? Supaya dia akan jadi awareness yang sangat sangat tinggi, kan? Of course dia kena buat audit, kan? Dan dia punya continuous review and continuous improvement. So bagi saya CCPS ni dia sangat superior, kan? Sangat superior. Kita tengok framework yang kedua. So asalnya ialah 14 element, and then dia pergi more superior lah, dia jadi 20 element. Tapi di Malaysia kita guna yang mana satu? We are using the combination lah, combination. So kita tengok yang 14 elemen ni apa. So tadi saya ada sebut PSM ni
OSHA dia telah keluarkan satu framework. So nama framework tu ialah 29 CFR 1910.119. So apa benda ni? Yang ni makna dia yang ni lah. So 29 ialah title, numbers, yang ni untuk pekerja. CFR ni ialah Code of Federal Regulation. 1910 ni ialah Section of the General Industry. Dot 9, 11.9 specific rule numbers of process safety management. So dia namakan dia, yang ni nama dia lah. So apa benda ni sebenarnya? So dia lah, it is a federal regulation issued by the Occupational Safety and Health Administration in US. So it sets a mandatory requirement for managing highly hazardous chemical. Dia punya short form ialah HSCS. So in workplace, to prevent catastrophic releases that could lead to fire explosion or toxic exposure. Kan? Andy ada komen. At risk metric for process safety, frequency of equipment is low, but the severity is very high. Incident occur. As occupational safety and health, the severity is not as high as process safety incident. Okay, betul tuan. Yang ni bagi tuan-tuan yang pernah tengok risk metric. So dia ada consequence, dia ada severity kan. So saya tak ada pula tunjuk contoh dekat dalam slide ni. Tapi bagus. Thanks Andy for your comment. Okay, kalau kita lihat apakah 14 elemen ni, kan? Apakah 14 elemen PSM ni? Dia kena ada PSM, dia kena ada process safety information. Satu. Dia kena ada process hazard analysis. Dia panggil PHA. Dia kena ada operating procedure. Dia kena operating procedure ni lah yang saya cakap, saya terlibat untuk complete, untuk bantu untuk close KPI my manager dekat Qatar. So dia kena develop operating procedure, dia kena develop technical procedure. Okay. Nanti saya share dekat tuan-tuan apa yang berlaku, apa yang di Sadara Chemical, di Jubil, tempat kerja lama saya tu. Apakah lesson learn yang dia buat, dan daripada lesson learn tu kan, company Sadara Chemical ni dia adopt sistem yang digunakan pakai oleh apa? Oleh Dow Chemical. Okey, kalau kita sebut Dow Chemical, dia lah US company, dan Dow Chemical ni juga pernah berlaku insiden dekat plant dia kan. So based on that incident, dia apa yang dia buat, from that moment semua operation and maintenance mesti kena ada prosedur. And prosedur dia daripada sekecil-kecil kerja sampai sebesar-besar prosedur, sampai sebesar-besar kerja, they must have the procedure. And that procedure must be attached to the work permit, up to that stand lah. So bila saya join Sadara Chemical dekat Jubil Saudi tu, surprisingly prosedur semua dah ada. Compare dengan Rasgas Company Limited, masa saya join tahun 2008 tu, and back dia dah beroperasi 15 tahun without any operating procedure, without any maintenance procedure. So kalau dia tak ada prosedur, apa ya dia punya guideline? Dia ada macam instruction je lah, instruction ataupun manufacturer punya recommendation tu je. Tapi dia tak develop their own procedure. Pernah tengok tak manufacturer punya procedure? Kan? Dia punya dokumen tebal mana? Tebal-tebal tu kan. Satu-satu dokumen tu, satu-satu file tu, bukan main besar, bukan main tebal dokumen dia. Do you think that people in maintenance or those people yang operating plant tu, dia nak baca tak yang tebal-tebal tu? Tak lah kan. So dia akan macam
Alah, tak payah baca lah. Banyak sangat nak kena baca kan. So, saya adalah orang yang bertanggungjawab review yang apa tu manual yang tebal-tebal tu untuk jadikan dia 40 pages ataupun 50 pages technical procedure. Jam jugalah kepala ni. Tapi sebabkan ada guidelines daripada exam mobil, dia jadi mudah kan. Dan saya pula bila saya develop procedure, saya punya procedure lain pada yang lain. Kenapa? Procedure saya infografik. Saya banyak grafik, saya punya words tu sikit, bukanlah sikit. Maksud dia orang suka tengok grafik. Bila orang tengok grafik, yang ni apa, point number one apa, step number one apa, step number two apa, then they start to read. Tu antara antara experience yang saya lalui lah. Okay, tengok mesti kena ada operating procedure. Dan bila dah ada procedure, dia kena ada employee participation. So, pekerja ni, dia kena participate lah. Kan? Of course, dia kena provide training. Dan kontraktor, kenapa melibatkan kontraktor? Sebab kontraktor ialah sebahagian daripada workers. So, di Malaysia, zaman saya dulu kerja Petronas, kami punya kontraktor ni tak ramai. Tapi kontraktor tu ada. Tapi sekarang ni polisi kerajaan ataupun polisi Petronas, uh, whatever energy you receive, that energy you need to return back to country. So macam mana kita return back to the country? Dengan kita beri peluang ramai untuk orang join the industry, tapi sebagai main contractor, sebagai subcontractor. Then those people yang jadi main contractor, yang jadi subcontractor ni, diorang juga perlu ada awareness yang tinggi pasal process safety, kan? Alright. Kalau kita tengok dekat elemen ni dia ada PSSR. Pernah dengar? PSSR dia Pre-Startup Safety Review. Pernah dengar juga Mechanical Integrity. Dan perlu ada permit. Ada banyak permit tapi kenapa ditekankan hot work permit? Sebab hot work permit ni ialah potential untuk berlakunya ignition daripada aktiviti hot work tu akan membantu ignition untuk berlakunya kebakaran. Kan? Dan dia ada elemen of management of change. Apa tu management of change? Setiap kali kita nak buat apa-apa perubahan, kita kena melalui satu komiti, kita kena submit request dan kita kena do the engineering assessment, kan? And then until it's approved, barulah kita boleh buat perubahan, kan? Kalau berlakunya insiden, kita kena ada incident investigation dan kena ada emergency planning and response dan kena buat compliance audits dan kena trade secret. Trade secret ni apa? Trade secret ni ialah tak semua benda yang kita perlu bagi tahu semua orang lah. Dia within the company kan, dan dia menyelamatkan company tersebut. Okay, talking about trade secret ni, bila saya kerja di Sadara Chemical di Saudi, kan ada satu pelan tu nama dia isosonate. Kan? Tuan-tuan tahu tak? Pelan tu dia buat satu regulation, regulation bahawasanya tiada seorang pun warga negara India yang akan bekerja dekat dalam pelan tu. Up to that stand. Kenapa? Sebab Bhopal punya blast tu dekat India tu, dia tak nak orang India ni buat salah yang sama, buat kesilapan yang sama. So dekat dalam isosonate tu tak ada orang India. So orang dia lah orang selain daripada India lah, yang bekerja di isosonate plant tu lah. Ada cerita menarik nanti saya share dengan tuan-tuan. Okay. So dekat Malaysia kita adapt yang mana satu? So sebenarnya dekat Malaysia banyak company ataupun industri kita adapt the combination. Kita ambil benda yang penting. Dan benda yang penting, kalau kita tengok framework ni dekat Malaysia, kita sebenarnya kita tak ada standard
stand alone PSM regulation macam OSHA, macam apa? Macam OSHA buat ni lah. Malaysia tak ada buat. Tapi kita regulate by, embedded by OSHA 1994. Kan? Embedded by Petroleum Act 1984. Dan apa tu, kita ada SIMA regulation 1996. So yang ni ialah akta yang membantu kita lah, kan. Tapi banyak industri dalam Malaysia, especially Petronas, dia guna pakai combination, kan. Alright. Okay. So PSM ni dia ada roles and responsibility lah untuk kita faham orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan PSM ni, kan. Dia mesti bermula daripada top management. So top management ni dia kena commit, dia kena ada komitmen yang sangat tinggi. Dia kena ada polisi yang jelas. Dia kena ada resources and oversight. Maksud dia kena melantik pekerja yang kompeten untuk manage proses safety ni. Okay? So dia kena ada PSM coordinator. Dia PSM coordinator ni dialah orang yang run the program implementation, yang coordinate, yang buat reporting, kan. So dia kena ada operation manager. Operation manager ni lah orang yang bertanggungjawab operasi, ketua operasi dekat dalam industri. Dan dia kena ada engineering maintenance punya leader, orang yang bertanggungjawab untuk manage equipment integrity, inspection dan MOC, management of change, kan. Dia kena ada HSC team. Inilah orang yang bertanggungjawab untuk jaga compliance, conduct training dan buat incident investigation. Dia well trained, ha? Dan orang yang penting ialah operator dan technician. Sebab apa dua benda ni penting? Sebab satu team operate, satu team buat kerja maintenance. So dua-dua team ni dia kena bagus dan dia perlu ada prosedur, kan. So saya nak tanya dekat company tuan-tuan yang tuan-tuan bekerja sekarang ni, ada tak operating procedure, ada tak maintenance procedure? Cuba komen. Cuba komen, ada tak? Kalau tak ada, bahayalah. Nordiana ada, Amirul ada. Ada operating procedure ada. Maintenance procedure ada. John Ong ada. Atika ada. Alright. Thank you for your comment. So mesti ada lah. So kalau tak ada tu, maksud dia tak meet the requirement lah, kan? Of course, tengok kontraktor ni, kita kena bantu kontraktor ni dengan practice safe work, practice kerja-kerja selamat. Mesti kena bantu mereka, kena ada permit compliance, kan. Ada teamwork. Samsul, thank you Samsul. Dayang, thank you Dayang. Ya, okay. Dan untuk ensure benda ni semua berlaku, kena buat apa? Kena ada orang yang buat audit lah, which is auditor. So auditor can be PSM system. Auditors ni, dia kena ensure that PSM system ni effectively happen lah. Effective and continuous improvement. Dua benda. Dia sangat efektif, dan bila ada gap, kita close the gap dan we do the continuous improvement. Okay. So kenapa kita kena implement proses safety ni? Macam saya explain tadi lah. I just remind, minimize the hazard, minimize the error, and enhance the reliability, understand the process, mitigation the preparation, minimize the process interruption. So dia mesti kena ada SOP. Dia mesti ada orang yang kawal, mesti ada orang yang selia, dan mesti ada orang yang audit, mesti ada prosedur yang kita perlu refer, mesti ada permit to work, dia kena ada mekanism untuk drive all the activity, kan. Okay. Alright. So untuk kita melaksanakan kerja dekat dalam industri ni, dia ada, kita panggil system and human barrier.
Kenapa saya sebut dua benda ni? Sistem ialah membantu to control dia equipment. Dia ada barrier yang control equipment. Okey, satu lagi barrier ialah human lah. Manusia. Kalau manusia ni tak jadi barrier ataupun tak jadi orang yang berfungsi untuk stop, untuk take the action, so barrier tu pun terlepas. So I'm always said system and human barriers ni dia sangat penting, kan? So to understand dia ada underlying punya barrier lah, kan? Okay. Underlying aim of DPSM is to maintain the containment of the process fluid. Apa makna dia? Kita nak make sure produk tu mesti dalam pipe. As long as dia dalam pipe, as long produk tu dalam pipe ataupun dia dalam equipment, dialah selamat. Kan? So while it's a bit of a mouthful, allocation of the safety function to protection layer reasonably describe the objective of the task, which is to determine how much the risk reduction is to be delivered by the various protection layer. Nanti saya tunjukkan apa protection layer dia. Kan? So in the oil and gas industry, both system, which is both system and human barriers are crucial for safety. So benda ni awareness ni perlu ada. Kita ada sistem yang mengawal dan kita ada manusia yang mengawal, kan? So with the system barrier encompassing the physical and procedural measures, while human barriers focus on the workers training, communication and safety culture. Dia kena ada knowledge, dia kena bercakap, dia kena bagi warning, dia kena alert, dia kena ada safety culture. Kalau benda ni tak ada, kan, kita hanya lihat je apa tu insiden tu berlaku. Tak boleh lah. So kalau kita boleh elak, kalau kita boleh stop, kita sebagai manusia is the first human barrier stop the incident from happen, kan? Okay, so faham underlying ni? Okay, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan dengan perempuan lebih faham. Dekat dalam semua industri kita ada plan. Ni plan, proses design kita ada plan. Dan setiap plan ni kita ada equipment. Setiap equipment ni dia ada orang yang control, orang yang operate. Dan orang yang control ni dia control apa? Dia ada sistem yang dia control. Contoh, kan? Okey, kita tengok kalau normal proses orang yang control sistem tu ialah boardman lah. Boardman ialah orang yang duduk dekat panel man lah. So basic process control system dia panggil distribution control system, DCS. So DCS ni dia control apa? Control pressure, control temperature, control flow, control semua proses elemen dekat dalam equipment dalam industri tu, kan? Dan semua equipment tu, contoh kalau macam level, dia ada level controller. Dia akan set level controller tu high atau low. High, low. Dan when they put the set point, so the controller ni will always follow the set point. Kalau dia run auto lah, bagi mereka yang faham. Bagi mereka yang tak faham, kalau kita nak buat secara manual, kita kena ada ramai orang kat luar, kena ada jaga valve, kat luar kena ada orang tengok level, ramai orang. Tapi bila ada sistem controller, maksud dia sistem ni, teknologi berfungsi membantu kontrol dia punya level flow, temperature. So, semua equipment ni, dia always follow dia punya set point. What if the set point tu lari? So, control system tu akan lari. Kan? Ini contoh. Dan bila dia hit kepada certain limit, dia akan berlakunya apa? Alarm. Contoh, kalau dia set pada low level, yang ni low level pada vessel, apa tank level, low level, pada equipment, dia akan set low level tu, dia akan set alarm. Dia ada set point dia, akan keluar alarm. So, orang duduk kat panel man ni, dia akan dengar alarm.
Bila dia dengar alarm, tujuan alarm tu nak alert dia lah apa yang berlaku. Oh, dia dah reach pada low level. So, dia masih lagi ada protection. Tadi kita tengok human, system, kemudian protection. Protection ni ialah dia bagi alarm. Dah lah dari sistem. Dia letak set point. Keluar alarm pula. So, another protection. Untuk alert human. Human tu siapa? Operator lah. Kan? Tapi, what if operator ni buat tak tahu je. Dia beranggap, okay, controlling system ni will take over semua. Then, dia will, controller tu akan manage balik. So, dia kalau hit low alarm, so controller tu akan make sure level tu akan naik balik dengan open dia punya control valve, level masuk balik. Contohlah. Kan? What if the system is fail? So, pergi balik kepada human. Maksud dia human ni tak control, dia buat tak tahu ataupun panel tu tidur. Dia akan go to the next layer lah. So, next layer tu apa? Instrumentation punya set point tu, dia dah over dia punya limit, menyebabkan berlakulah activated protection yang lain. Contoh, kalau vessel tu pressure dia tinggi, dia punya safety device dia adalah pressure relief valve. Kalau dalam chemical plant tu, dia ada rupture disc before they go to relief valve. Rupture disc ni kena burst dulu, kan? So yang monitor ni siapa? Fire and gas system lah. Tapi ni protection daripada awal manusia tak control. Kemudian sistem control tapi sistem tu failure. Bila sistem tu failure, dia go to the next layer. Apa next layer dia? Pressure, rupture disc burst. Kemudian rupture disc dah burst, relief valve pula activate. So bila relief valve tu activate, dia akan control excess pressure dalam vessel tu direct to flare. So dia akan selamatlah. Dia akan selamatkan vessel tu daripada meletup. So itulah kisah yang berlaku di Pengerang. One of the unit, one of the plant. So the operation kena control dia punya pressure of the vessel. Dan dia doing the troubleshooting dah berbulan-bulan. Dia still cannot manage the pressure until the vessel is explode. Walaupun dua PSV dah pop up, dah channel dia punya gas ataupun pressure tu dekat flare, but the incoming pressure still develop. Incoming pressure coming and develop menyebabkan berlakunya vessel to explode. Dan dia explode, berlakulah letupan. Dan impact dia sangat besar, tuan-tuan. Okay. So, ini yang saya nak cerita lah. So, dia punya layers of protection. Sebab apa? Sebab semua komponen ni, layers protection ni, dia ada fungsi dia. Bila dah contoh, bila dah relief valve ni dah pop up, macam tadi lah saya cerita dia yang kes kat Pengerang. Bila dia dah pop, pressure sepatutnya release. Tapi pressure tu sebabkan sepatutnya design 4, tapi sebab dia cut cost tinggal 2, menyebabkan pressure still develop and 2 PSV yang ada dekat equipment tu dia overload. Menyebabkan sepatutnya dia safe lah. Vessel tu sepatutnya pressure dia drop and then pressure being transferred to flare. Selamat. Tapi sebabkan dia explode, dia jadi tak selamat, berlakulah letupan dan berlakulah kebakaran. So bila tuan-tuan dengar, bila saya sebut berlaku letupan dengan kebakaran ni, apa yang ada next? Emergency response punya layer will take place. Bomba datang kan. Dan bomba dekat dalam press camp pun tak mampu nak padam api tu, terpaksa panggil bomba pengerang. So bomba berduyun-duyun lah, bomba luar masuk dan bantu kan. So berapa jam baru dapat padam. Sebab product coming from another plant. So dia manage to down semua plant-plant yang lain, then the gas the gas tak reduce kan, then barulah api tu padam. Sama juga macam di Putra Heights.
kan? So bila pipe tu pecah, tapi api still memarak. Sebab apa? Sebab sebab dalam pipe tu masih ada gas. Dan pipe tu dia bukan sikit anak punya panjang. Dia memang panjang daripada segamat sampai mana dah. So dia punya isolation ada dua buah valve isolation. Dia dah tutup valve tu pun gas masih ada dekat dalam pipe. Kan? Tengok berapa tinggi gas tu nanti saya tunjuk gambar dia. Okay? So sebenarnya kita nak proses safety apa key element ni, the layers of protection ni, sebenarnya kita nak kawal hazard tu supaya dia ada banyak protection lah. Bayangkan tak ada protection ni. Ni tadi tak ada. At the first place je dah meletup. Dah habis lah. Kan? So the layers of protection ni sebenarnya membantu. Nampak atas ni. Bawah ni lah prevention, atas ni lah mitigation. Kalau dua-dua ni pun tak boleh nak manage, so kita pun tak boleh nak manage proses safety kan. Kalau kita tengok apa skop dia. The scope extend beyond individual workers protection to safeguard the entire facilities and surrounding communities. So a critical aspect involves maintaining multiple layers macam ni kan, of protection throughout the process plant life cycle. Yang ni including apa? Engineering control and safety system, standard operating procedure, emergency response protocol yang atas ni kan, regular maintenance and inspection. Orang yang buat kerja maintenance ni dia kena always regular maintenance and inspection. Dia kena ada program. Ini ada preventive maintenance kan. Then dia kena manage any changes. Kalau ada berlaku perubahan, kalau ada berlaku gap, dia kena buat perubahan tu dan dia kena ada management of change. Okay? Dapat sesuatu tuan-tuan? Bercakap ni. Dah berapa jam ni? Ada lagi setengah jam. Alright. Okay, thank you for your comment. Okay, we go to the module 3. So module 3 ni dia lebih kepada lesson learned lah. I won't touch more on lesson learned sebab tadi saya dah cover sikit lah. Tapi saya just ambil satu contoh. So kita ambil satu contoh Piper Alpha Explosion and Fire Lesson Learned. Yang ni berlaku di mana? Berlaku di US pada 6 Julai 1988. The Piper Alpha Oil Platform experienced a series of 10 letupan, 10 letupan dan kebakaran, menyebabkan berlakunya 167 orang meninggal, mati. Dan platform tu musnah, totally destroy, musnah sepenuhnya. So apa yang berlaku? So ada hidrokarbon yang rilis, datangnya daripada pump. Apabila dia start pump tu, produk ataupun minyak tu terus release kan. So unbeknown to the personnel, starting the pump, the relief valve in the pump discharge had also been removed. Okay, sebenarnya pada shift sebelum tu, pada that particular pump, ada orang buat kerja maintenance, dia dah cabut relief valve dekat one of the pumps tu lah. Then bila dia cabut kan, dia punya blind dia remove, and the blind flange also loose. Dia pasang blind, tapi blind tu dia tak ikat dengan kuat. Blind tu apa tak? Bila kita dah cabut PSV tu, so tempat yang berlubang tu dia kena letak end flange dan dia kena ikat lah sepatutnya. Dia ada gas kat dia ikat. Benda tu akan protect daripada hydrocarbon leak kalau dia run the pump lah. Tapi sebabkan dia letak M-line tapi dia tak ikat dengan kuat kan. Then bila itu satu. Nombor dua, bila dia there's no communication, dia tak inform dekat operation kerja tu dah siap ke kan, ataupun that particular pump tu activity dia belum siap ke kan.
sepatutnya dia kena bagi tahu operator lah. Then operator pun tak tahu. Menyebabkan the next shift, so the operator start the pump. Dia start the pump, then product leak dekat flange tu menyebabkan hidrokarbon tu leak. Dan tengok bila hidrokarbon leak, bila dia keluar je, produk tu keluar je, dia lah potential hazard. Dan dia ignite dengan apa kepanasan yang ada di atas platform tu menyebabkan berlakunya letupan. Dan letupan tu dia akan letupkan equipment lain. Equipment ni dah terbakar, dia akan letupkan equipment lain. 10 kali letupan. Menyebabkan destroy this platform. Okay. Apa lesson learned? So, kalau kita tengok, proses safety, apa tu, dia punya gap dekat, proses safety tu dekat mana? So, bila dia buat investigation, dia found that the RV not been completed. So, kerja tu tak siap lagi. Kan? Nombor satu. Nombor dua, dia tak proper communicate lah. So, dalam kerja-kerja maintenance ni, apakah cara kita nak communicate dengan operation? Dengan permit to work. Permit to work is the part of their communication. So, kalau dia kerja tu tak siap dan permit to work tu dia simpan dalam poket dia, lepas tu dia balik dekat dia punya cabin, dia pun tidur. Kan? So, apakah communication dengan operation? Tak ada lah. Kan? Orang pun tak tahu apa yang berlaku. So, during the shift turnover, the status of the pump work was addressed, but no mention was made. Dia maksud faham tak? Maksud dia RV tu dia tak bagi tahu pun dia ada cabut RV tu dan tak dia tulis kat mana-mana. Even dekat control room, dekat maintenance punya log pun tak tulis. So ini apa dia? Ini ialah apa? Pertama, equipment tu ialah safety equipment. Sistem tu dah ada. Tapi sistem barrier tu dicabut. Okey, nombor dua, manusia. Manusia tu barrier lah. Sepatutnya manusia ni communicate. Tapi manusia ni tak communicate. Dua barrier ni hilang. Kan? Ingat dua barrier tadi kan? Okey. So menyebabkan emergency response. Okey. Then lesson learn dia. Lesson learn dia. Okey, emergency response training given to new platform personnel was maksud dia ada buat training lah pasal emergency response ni. Tapi dia tak bersungguh-sungguh. Menyebabkan ramai orang mati. So bila berlaku kebakaran ni, orang masih lagi menunggu. Kau sepatutnya kau lompat lah daripada platform tu kan. So manusia ni sepatutnya kita kena scan. Kita kena tengok apa yang berlaku kat sekeliling. Kalau dah berlaku letupan tu, kau larilah daripada tempat tu kan. Okay. So sebenarnya apa yang mereka patut buat? Kalau kita tengok, sepatutnya dia kena ada sistem pre-activity safety review. Bila dia shutdown satu-satu equipment tu, dia kena ada satu sistem yang checklist untuk pergi check. Oh, ni aktiviti apa? Oh, dia dah campur PSD. Oh, PSD dah pasang. Ada buat ikat kuat tak? Tighten kuat tak? Oh, ada check. Dia kena ada ni. Dia kena ada pasar. Ni short form lah. Kita panggil pasar. Kalau orang-orang dalam industri dia sebut dah buat pasar belum? Orang tak tahu apa pasar tu. Dia sebenarnya pre-activity safety review. Untuk apa? Nak review safety, close the gap sebelum kita start up. Nombor dua, any safety critical element, kan pressure RV tu, relief valve tu ialah SCE equipment, safety critical equipment. So, dia kena ada bypass system. Dia kena ada proper communicate. Okay. Kalau PSD ni, tuan-tuan perasan, dekat dalam plan, every time kita nak jabut PSD, kita kena ada apa? Kita kena ada isi SCE form. Safety Critical Element Request. Kan? Dan siapa yang approve? Plan manager kena approve. Menunjukkan how serious. Kan? Maaf bertanya. Radius untuk satu letupan berlaku stesen minyak. Saya tak tahu tuan-tuan. Nanti saya tak tahu radius tu, tapi dia ada ni Engku Lokman untuk faham radius ni, dia ada dia panggil risk assessment yang dibuat oleh
company tertentu untuk calculate dengan produk tertentu ni, dia ada dia punya blast radius. Dia ada calculation lah. Tapi kalau tanya saya tak tahu. Tapi dia ada study, dia ada orang yang buat calculation tu dan dia akan keluarkan data. So data tu akan jadikan maklumat kepada company tu macam petrol station ataupun plant. Contoh macam plant, oil and gas industry dengan petrochemical, dia panggil blast tour. Kalau berlaku apa tu equipment yang potensial, kalau berlakunya kebocoran ataupun letupan, dia ada kontur ataupun dia punya blast radius kan. Yang tu ada calculation dia dan ada company yang buat. So harap menjawab soalan aku kan. Alright. Okay. Ni Samsul ni ada komen. So dia kena buat RICO, CEO. So dia panggil size up. Kaedah size up. Thank you. Alright. Tengok, mesti kena ada sistem yang kontrol dia, kan? Nombor 3. Apa improvement dia kena buat? Dia kena ada record, dia kena ada track report, kan? Dan critical element ni yang bypass ni dia kena buat during shift handover tu, daripada shift siang ke malam, mesti ada dekat panel, mesti ada dekat diorang. Oh, kita ada SCE bypass kan? Apa status dia? Dia always alert kan? Nombor 4, so all safety critical element bypass shall be complied with company policy level 3 bypassing of the critical elements that available in the approved procedure. So dia kena ada procedure dan procedure kena approve. Okay? Ini saya bagi satu contoh. Okay. Kita cuba apply. Boleh tak kita apply kat sini? Boleh tak? Okey, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan dekat insiden yang berlaku di mana ni? Putra High. Kalau tengok belah kanan ni, kalau tuan-tuan tengok gambar belah kanan ni, belah kanan, belah kiri, belah kiri. Belah kiri tuan-tuan, pernah tak jumpa signage ni? Pernah tak? Pernah tak jumpa? Cuba komen. Korang yang duduk dekat dalam komuniti ataupun korang pernah tak nampak sign ni? Pernah, ramai yang cakap pernah. Pernah tak? Setiap kebakaran tengok apa 3 elemen. Okey, nanti tuan, nanti saya bantu tuan pernah tak tengok? Semua pernah. So ini bila tuan-tuan jumpa benda ni, dia ada satu ni, nampak ni? Okey, ni yang saya tunjuk ni Kacau pula benda Okey, tuan-tuan nampak tak ni? Bawah ni, nampak? Nampak tak yang ni? Yang tulis gas ni, yang warna kuning, nampak tak? Pernah tengok tak benda ni? Tuan-tuan pernah tengok tak? Tadi signage, lepas tu yang bawah ni. Pernah tengok tak? Okey, ini adalah tempat ataupun point yang dia bagi tahu dekat depan ni ada pipe besar apa tu jarak dia 125 mm. Dekat depan ni 125 mm ni ada pipe. Ngeri tak korang? Kalau kau tengok, kalau korang faham, kau jadi takut tau. Kan? So maksud dia, bila kau jumpa benda ni dan kau nampak signage tu, kan? Dia dah bagi tahu kot. Laluan talian pipe gas tekanan tinggi. Faham kan bahasa Malaysia? Kalau tak faham, kita baca bahasa Inggeris. Gas pipeline passageway, high pressure gas pipeline. Dan dia bagi amaran. Dilarang membuang dan membakar sampah di kawasan ini. Dilarang membuat sebarang pembinaan dan kerja-kerja menggali di kawasan ini. Sebelum kerja-kerja menggali dilakukan dan jika berlaku kecemasan atau kegiatan mencurigakan, sila hubungi tol bebas. Nampak? Tengok yang sebelah tu. Yang sebelah ni gas Petronas gas. Sebelah ni gas Malaysia. Awas.
Laluan pipe gas tekanan sederhana. Dilarang membuang sama juga. Sama juga. So, bila insiden apa tu yang berlaku di Putra Heights ni, sekarang orang dah alert. Sebab apa? Ui, tempat aku pun ada lah pipe ni. Sebab apa? Dia tengok dekat taman dia, perumahan dia, dia tengok, ui, dekat taman aku pun ada lah. Kan? Takut takut. Sebab awareness tu dah start datang. Sebab kita belajar daripada pengalaman. So, apa yang berlaku? Ini yang berlaku, tuan-tuan. 30.4 meter. Kebakaran tu, dia punya kebakaran tu, ketinggian dia 30.4 meter. Lebih kurang 10 tingkat bangunan. Berapa temperature dia? 1000 degree. So, di effect dekat 290 radius. Kan? Dia lebih besar daripada KLCC punya park. Pernah tengok KLCC? KLCC dia punya taman tu kan, lagi besar daripada taman tu. Can we imagine? So, property yang damage, 227 rumah, 275 kereta, 59 motosikal, dan 34 kenderaan lain. Yang effect 145 orang. Kan? Emergency response yang datang 78 orang. 10 kereta bomba. 4 emergency medical. Water tank 5. Hazmat 1. Kenapa tak ramai? Sebab hari raya kedua kan. Hari raya kedua. Memang itulah. Tapi ada hikmah dia. Hari raya kedua tu orang balik kampung kan. Okey, saya nak cerita dekat tuan-tuan. Sebenarnya pipe gas tu ialah PGU. Nama dia ialah PGU. Peninsula Gas Utility. Pipe ni berada daripada mana? Pipe ni bermula daripada Terengganu, dia turun ke bawah dan sampai kat Segamat, dia pecah dua. Satu dia pergi Johor, pergi Pengerang. Satu dia turun bawah pergi Melaka, kemudian dia naik atas sampai kat Perlis. Dan pipe gas ni guna untuk apa? So pipe gas ni dia akan supply gas untuk pertama dia ialah gas processing, dan gas yang dihasilkan tu dia akan kompres. Dia ada tempat compressor house. Dia kena kompreskan gas ni untuk dia transfer gas tu lah. Dan industri yang pakai ni ialah semua industri dalam Malaysia ni, utility plant, kan? Ada power plant, TNB, offshore LNG. Offshore LNG ni ada dua tempat. Satu dekat Sungai Udang, satu dekat Pengerang. Dia ialah regassing terminal. Regassing terminal ni dia ialah kapal yang datang, dia bawa LNG, liquefied natural gas. Dalam gas tu dalam bentuk kompres. Bila dia kompres jadi liquid. Dan dia ada satu facilities, dia akan tukar liquid ni jadi gas supaya bila dia tukar fasa jadi gas dan dia sedang kompres, dan dia boleh masuk dalam pipeline, dia hantar kepada consumer lah. Kan? Tengok berapa panjang pipe ni? Berapa panjang pipe ni? 1690 kilometer daripada timur ke barat, utara, selatan. 1690 kilometer. Yang berlaku kat Putra Heights tu hanya sikit saja ni. Sikit saja. Sedikit saja. Tapi yang sedikit tu dia ada dia punya isolation valve lah. Okey. Berapa pressure apa tu pipe gas tu, berapa pressure dia? 800 hingga 1000 PSI. Sebab itulah dia punya tinggi kebakaran tu 30 meter. Kan? Okey. Dan ada yang section dia lagi tinggi daripada tu, pressure dia lagi tinggi kan. So dia proses macam mana dia proses? Dia datang daripada laut, platform yang menghasilkan gas, dan gas tu diproses dekat plant, dan plant ni menghasilkan gas-gas tertentu, dan gas ni digunakan untuk generate power dalam Malaysia kan. Dan nak jadi cerita,
pipeline tu lalulah dekat Putra Heights tu. Sebenarnya dia lalu ni lah, ni laluan dia. Okey. Cuba kita dengan sedikit masa yang ada ni, ada lagi berapa minit? 8 minit. Saya just nak bagi tuan-tuan apa yang kita boleh ambil pengajaran. Boleh tak? Walaupun dia masih lagi dalam investigation, saya suka ambil ini untuk kita belajar. So apa yang berlaku? Pada 1 April 8 pagi, Putra Heights berlaku letupan. Dan letupan ni ialah owner of the pipe tu ialah Petronas Gas lah. The natural gas pipeline. Ada dua valve 210 dan 211. Antara dua valve ni pipe dia rupture. Lead the massive explosion and subsequent fire. So dia menyebabkan berlakunya letupan. Kalau gas tu leak saja tak apa. Tapi sebab kena ada ignition dan berlakulah letupan. Tengok di gambar ni. Dan saya dah cerita apa yang efek dia. Kita ada masa berapa? 7 minit lagi. Okay. So saya just nak throw dekat tuan-tuan. So jangan ambil ni sebagai jawapan lah. Saya buat ni sebagai latihan untuk kita ambil pengajaran. So sedang dia buat investigation ni, sebenarnya kalau secara logik bagi orang teknikal, saya ada 3 benda. 3 benda. Protection yang pertama ialah pipe. Betul tak? Protection yang pertama ialah pipe. So mungkin pipe ni tahun bila? Ya, tahun bila dia buat, tahun bila? Tuan tengok dia buat, tengok ni, 1983, 1991, dia dah commission dah pipe tu. Dah berapa tahun? Dah berapa tahun? So dah banyak tahun lah kan. So kalau tanya saya orang teknikal, kita ada 2 protection lah. Ingat tak tadi? Kita ada sistem, kita ada human. Sistem tu ialah pipe lah. Kan? So bagi saya, pipe tu ialah last protection. Tapi kalau kita tak buat proper maintenance, mesti ada. Dia ada proper maintenance. Kan? Dan mesti kena ada orang review dan check. Tapi sebab ada efek daripada luar, menyebabkan berlakunya gegaran ataupun pelanggaran ataupun pergeseran, menyebabkan pipe tu bocor, kan? Jentera tu korek, dia langgar pipe tu, menyebabkan pipe tu bocor dan berlakulah kebocoran. Dan itu protection lah. Protection pertama, ingat lah, pipe. Protection kedua, ni leak detection. Ada tak leak detection ni? Ada tuan-tuan. Leak detection ni ada. Tapi bukan dekat tempat kejadian. Leak protection tu ada dekat mesin tu, kompresor, dekat pipe, pressure element, dia dapat detect, pressure drop kan? Apa yang berlaku? So dia orang troubleshooting. So then tiba-tiba keluarlah news, Highland Tower pula. Putra Heights meletup. Then dia realise ada pipe burst ataupun pipe meletup lah. Then dia stop. 2 valve tu dia close. Berapa? Valve 210, 211. Dia close lah. So dia close, api still terbakar. So orang awam macam tuan-tuan dan puan yang berada dekat Putra Heights tu, marahlah kat Petronas kan. Kau mesti marah Petronas kan. Kenapa kau tak tutup? Tuan, dia dah tutup dah. Valve tu dah tutup dah. Tapi dalam pipeline tu panjang kan. Panjang babe. Kan? So dia ambil masa lah untuk dia gas tu terbakar dengan sepenuhnya, habis barulah api tu padam. Kan? So saya just ambil share dengan tuan-tuan 2 benda tu. Nombor 3 apa? Nombor 3, emergency response. Bila berlakunya letupan kat tempat awam, orang awam ni apa dia nak buat? Tiada awareness. Nampak? Kita kekurangan awareness. Semua macam, kenapa berlaku? Dekat dengan tepi highway tu, kereta semua berhenti. Semua tengok. Kan? Saya pun tak boleh nak bayang lah macam mana keadaannya. Tapi, kita kena ada lesson learn. So, lesson learn ni, mesti kena ada ni. Better monitoring. Dia kena ada community involvement. Sekarang ni, kena ada awareness. Dekat sepanjang pipeline ni, daripada utara, selatan, timur, barat ni, kena buat awareness kepada penduduk tempatan bahawa ini adalah gas bahaya. Jangan buat kerja-kerja binaan. Kena ada awareness. Nampak? Kena ada
Kena ada proper maintenance. Kena ada strong rule. Dapat sesuatu? Okay, dapat. Inilah gunanya proses safety. Okay, masa dah menceburi kita, ada lebih kurang 3 minit lagi. Saya just touch modul 3 ni tentang culture. You will get this slide. You don't worry. You will get the slide. Of course, you akan dapat slide ni. I nak you baca. Kan? Masa dah tinggal 3 minit. I just nak bagi tahu satu benda. So, kita kena ada culture. Kita kena ada culture. Dan culture ni lah yang kita kena build tadilah. Dan kena bagi tahu orang awam. Awareness. Nanti tuan-tuan baca. Nanti tuan-tuan baca. So, I cut short. So, kita mesti kena ada culture. Dalam culture ni, kita kena ada build strong safety culture. Bukanlah kita sebut safety ni, alah ni orang kerja safety. Orang safety je begini je. Tak. Kita ni kena ada high awareness. Kita kena tahu. Kita kena ada prosedur. Dia kena come from the leadership. Kita kena recognize people. Kalau orang buat kerja nak selamat, kita kena bagi recognition. Kita kena buat awareness. Kita kena communicate. Kita kena buat review, kena buat audit. So, kena ada this culture. Nanti tuan-tuan baca. Dan benda ni dapat bantu apa? Dapat motivate people, dapat control. Dapat control. Okay, I'm done with that. So, ada 2 minit. Okay. So, saya rasa saya dapat menjawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Cuma tadi ada orang tanya tadi apa ni? Okey, saya nak cerita sikit pasal Associated. Okey, plan yang saya kerja tu dekat Saudi, dia ada Associated plan. Associated plan tu, produk Associated ni, dia punya end product dia ialah ada dekat tuan-tuan dan perempuan. Dekat steering kereta, dekat dashboard, dekat television, semua bahan-bahan plastik yang keras, komputer, kan, benda yang keras-keras. Yang tu ialah produk daripada Associated. Dan this product is highly demand in the world. So pendek kata, kalau siapa-siapa company yang ada Associated plan ni, dia memang buat duit. Tapi plan ni sangat bahaya. Dan tahu tak plan ni yang dekat Saudi ni, dia punya plan ni dalam dom. Pernah tengok dom tak? Pernah tengok satu tangki yang besar tak? Dia buat tangki yang sangat besar. Dalam tangki tu ada plan. Plan tu ialah Associated. Dan saya pun, wow, orang Saudi boleh buat. Sebab dia banyak duit. Dan dia buat sasui untuk manage kalau berlaku leak dekat flange dia masih lagi dekat dalam dom tu. Kan? Dan orang yang nak masuk kerja dekat dalam tu, well trained. Dia kena pakai suit macam orang pergi angkasawan. Kan? Dia ada BAS set semualah. Fully trained. Okay? I'm done with that. I hope you will learn something. So with that, I pass over to Siti Fatimah.